أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua
pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini Allah penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita insya-Allah. Yang keduanya tuan-tuan, kita memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini masuk hari yang ke-15 Syawal. Kita rasa syukur, maknanya dah 15 hari kita bersama dengan Syawal, dan 15 hari itu jugalah kita telah berpisah dengan Ramadan untuk pada tahun. Di perpisahan kita dengan Ramadan ni tuan-tuan, jangan kita rasakan satu perpisahan yang lepas begitu sahaja, kerana dia ada tolak tarik dia, ada tarik tolak dia. Yang paling kita takut, perginya Ramadan itu mengundang kepada datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doa sungguh-sungguh, minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan pertemuan kita dengan Ramadan pada tahun ini, Allah masukkan kita dalam kalangan mereka yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pakaikan dengan pakaian takwa sebagaimana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua perkara ni kita tak dapat dalam pertemuan kita dengan Ramadan yang lepas ni tuan-tuan, maka yang paling kita takuti rugi satu, yang kedua dan paling besar ialah kemurkaan Allah SWT. Dia punya kira-kira dua je, sama ada kita dapat keampunan Allah ataupun kita dapat kemurkaan Allah. Dua. Jadi kalau kita tak mohon sungguh-sungguh pada Allah, Allah masukkan kita dalam golongan yang mendapat keampunan Allah, maka keberangkal yang besar dia akan datang kemurkaan Allah SWT. Maka hati-hati dekat situ. Dia tak ada duduk kat tengah-tengah, tak dapat keampunan Allah, murka pun tak ada. Tak, sama ada dia dapat keampunan Allah ataupun dia dapat kemurkaan Allah SWT. Itu yang telah disebut oleh Jibril AS. Jibril kata, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah. Maksudnya dua di situ, sama ada keampunan ataupun celaka. Na'udzubillah min zalik. Jadi perpisahan ni tuan-tuan, walaupun nampak sudah berlalu 15 hari, tetapi masih kita letakkan pengharapan yang tinggi dan doa yang tidak putus-putus kepada Allah SWT, supaya Allah SWT terus memberikan keampunan ke atas kita dan memakaikan kita dengan pakaian takwa. Yang ketiganya tuan-tuan, saya ucap jutaan terima kasih kepada pihak masjid atas jemputan. Pertamanya saya ucapkan tahniah kepada penduduk Subang Bistari atas kehadiran masjid baru. Allah hadirkan masjid baru. Kami di Merbau Sempak tak sempat nak siap masjid baru sebelum Ramadan. Kemungkinan hujung tahun ataupun mungkin Ramadan akan datang. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah sempat merasai masjid baru sebelum Ramadan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada semualah, terutamanya pengurusi, timbalan pengurusi, AJK, staf kepimpinan. InsyaAllah semoga Allah SWT memasukkan kita semua ini termasuk dalam salah seorang 7 golongan yang mendapat naungan arash Allah SWT di akhirat nanti. Allah Ta'ala janji, Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan arash di akhirat nanti adalah mereka yang mengimarah rumah Allah Subhanahu wa taala, hati yang dekat dengan rumah Allah. Jadi minta sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah masukkan kita salah satu daripada 7 golongan itu. Kemudian yang keempatnya tuan-tuan, sebelum kita memulakan bacaan kitab, insya-Allah kita akan mula daripada malam ni setiap hari Isnin minggu kedua. Betul tak? Isnin minggu kedua kita akan bertemu untuk sama-sama membaca kitab Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim ni tuan-tuan, kitab Ta'lim Muta'allim ni tariqat ta'allum, ialah pelita bagi penuntut. Kitab ni membicarakan garis panduan kepada kita bagaimana kita nak menuntut ilmu. Ni yang disebut, kita nak menuntut ilmu pun kita kena ada ilmu. Ni dia. Kita nak menuntut ilmu, kita nak pergi menuntut ilmu. Bagus tak? Bagus. Nak pergi cari ilmu. Yang kita nampak bahawa kita tak ada ilmu, kita nak cari ilmu supaya kita ada ilmu. Tetapi dalam nak mencari ilmu ni pun tuan-tuan, kita perlukan kepada ilmu. Kenapa tuan-tuan? Sebab kalau kita tak ada ilmu dalam mencari ilmu, dalam nak menuntut ilmu, tak ada panduan,
Maka inilah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat kita hari ini tuan-tuan, kebanyakan mereka dah mula hati tu kesedaran untuk kembali kepada Islam, kesedaran untuk membawa diri ke majlis-majlis ilmu. Tetapi dalam dia nak menuntut ilmu dia tak ada panduan. Bila dia tak ada panduan tuan-tuan, dia tak tahu dia nak belajar ilmu apa, mana ilmu yang perlu dahulukan. Sebab dalam konteks ilmu ni sendiri tuan-tuan, dia ada wajib, dia ada ilmu yang kategorinya sunat, ada ilmu yang kategorinya harus, ada ilmu kategorinya makruh, ada ilmu kategorinya haram. Jadi di situ yang meletakkan garis pandu kepada kita, mana yang perlu kita dahulukan dan mana yang perlu kita kemudiankan. Kadang-kadang kita rasa belajar ni bagus, kita rasa macam ni bagus, padahal pilihan kita salah. Itu sebabnya ada istilah hukum ilmu fardu ain. Bila sebut ilmu fardu ain ni, ilmu apa tuan-tuan? Iaitu ilmu yang menjadi kewajipan bagi setiap individu untuk menuntut dia. Jadi nak tak nak, bila seseorang itu memegang status Muslim, maka nak tak nak wajib ke atas dia menuntut ilmu fardu ain. Kerana apa? Kerana kewajipan individu fardu ain tadi terletak bagi setiap Muslim untuk mempelajarinya. Itu kena belajar. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, di sini juga garis pandu macam mana kita nak memilih guru yang macam mana. Ini panjang lebar dicerita kat dalam ni. Kadang-kadang kita lebih seronok menilai guru tadi daripada sedap penyampaian dia. Ini lagi-lagi hari ini masyarakat dia seronok guru-guru yang mesti ada kelakar, mesti ada joke dan sebagainya, macam-macam istilah yang diguna pakai. Kalau tak ada kelakar, mengantuklah begini. Jadi dekat sini kita akan tengok, perlu tak guru-guru yang ada kelakar-kelakar ni. Guru yang macam mana kita nak jadikan pilihan. Kemudian bagaimana pula adab dengan ilmu. Kemudian bagaimana pula adab dengan guru. Kemudian macam-macam yang akan dibicarakan kat sini sebagai garis pandu kepada kita untuk kita menjadi bekalan ataupun panduan ketika kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab ni tuan-tuan ditulis oleh Al-Alim Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji daripada kitab asalnya tulisan dan karangan daripada kitab Arab. Kitab ni asalnya kitab Arab. Kemudian telah diterjemah kitab ini oleh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Ahmad Rangkul Langgi-Fatani. Diterjemah ke tulisan Jawi, kemudian ditranslate pula kepada tulisan Rumi oleh Nuraini Abu. Ini saya sendiri pun cakap terang tuan-tuan, kalau boleh saya nak jumpa Nuraini Abu ni. Hebat betul. Banyak kitab-kitab Jawi yang dia translate balik kepada kitab Rumi. Besar pahala dia tuan-tuan. Kerana kitab Jawi ni tuan-tuan, ini perkongsian sedikit lah. Kitab Jawi ni tuan-tuan, saya mula-mula mengaji kitab Jawi, mengaji tulisan Jawi daripada sekolah rendah. Itu mengaji tulisan Jawi. Tapi mula mengaji kitab Jawi ni tuan-tuan, mula usia 19 tahun. 19 tahun saya balik, saya ngaji kitab Jawi. Sebelum tu kita ngaji kitab Arab. Rupanya mengaji kitab Jawi lagi susah daripada mengaji kitab Arab. Ngaji kitab Jawi lagi susah ngaji kitab Arab. Tok Guru kata apa tuan-tuan? Siapa yang nak baca kitab Jawi? Ini bukan kitab Jawi baru, kitab Jawi lama. Yang bunyi dia ba waw mim, bunyi dia bom. Kan? Kalau kitab Jawi lama tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa ba waw mim, bom. Kita hari ni kalau kita baca bom, padahal bumi. Itu jangan main-main. Itu sebabnya Tok Guru kata apa, masa dia mula-mula nak baca kitab Jawi, dia kata apa? Kalau nak baca kitab Jawi ni, dia kata mesti dia kena ada ilmu nahwu saraf. Kita selama ni kalau kita belajar kitab nahwu saraf ni, kita tahu kita nak baca kitab Arab. Nak baca kitab Arab kena ada ilmu nahwu saraf. Rupanya nak baca kitab Jawi pun tuan-tuan kena ada ilmu nahwu saraf. Kerana apa tuan-tuan? Kebanyakan pertamanya kitab Jawi yang ditulis dengan tulisan Jawi semata-mata, dia akan menggunakan cara kaedah penulisan yang berpandukan kepada kitab Arab. Dia ada dhamir, dia ada bermula, dia ada mubtada, dia ada khabar. Itu adab dia. Kalau katalah kitab itu diterjemah pula daripada kitab Arab, lagi susah.
Contohnya ni lah. Kitab ni tuan-tuan, nanti kita baca. Saya yakin, saya yakin. Dan setakat ni dah 2-3 kelas baca kitab ni. Semuanya balik dia letak lotion dekat dahi dia. Balik letak lotion. Kenapa tuan-tuan? Bahasa dia Masya Allah. Kitab Arab yang diterjemah kepada kitab Jawi lebih susah dibandingkan kitab Jawi yang semata-mata ditulis daripada Jawi saja, tulisan Jawi. Itu pun dah susah dah tuan-tuan. Kerana ulama-ulama lama dulu walaupun dia menulis satu kitab dengan tulisan Jawi, dia tetap berpandukan kaedah nahwu saraf. Apatah lagi bila tika mana kitab Jawi yang diterjemah daripada kitab Arab, Masya-Allah. Nanti kita akan sama-sama kekuk kepala tuan-tuan insya-Allah. Jadi pengenalan sedikitlah. Ni betapa besar dan pentingnya kita mengaji kitab ni sebagai panduan kepada kita bagaimana kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan pada malam ni kita akan cuba baca muqaddimah sebagai pendahuluan kitab sebelum kita beli kitab akan datang. Jadi malam ni kita baca muqaddimah, saya akan baca muqaddimah pendahuluan daripada Syekh Muhammad Syafi'i bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Rangkul Langgi Fatani. Ini penterjemah dia tuan-tuan. Penterjemah daripada kitab Arab kepada kitab Jawi. Tulisan Arab kepada tulisan Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhai encik-encik, tuan-tuan tua dan muda, bahawasanya sayugia bagi tiap-tiap seorang yang hendak masuk pada mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, bahawa mengetahui ianya tadi, orang yang nak masuk tadi tu, terlebih dahulu daripada masuknya akan kelebihan itu pekerjaan dan manfaatnya pekerjaan, penggunaannya pekerjaan dan aturan masuknya pekerjaan dan mengerjanya pekerjaan dan aturan memakainya pekerjaan tadi, apabila hasilnya dan dapatnya. Okey? Boleh tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Insya-Allah. Abang Zul tak apa, dia biasa. Makam dia tinggi. Dia biasa dengan Syekh Nuruddin baca kitab ni. Yang lain terkujat tuan. Mula-mula saya baca dekat kelas-kelas lain, terkejut. Saya bila baca kitab ni tuan-tuan, saya tak mengantuk. Kalau saya ngantuk tuan-tuan, hilang semua fi'il fa'il itu. Memang tak boleh tidur. Ayuhai encik-encik, tuan-tuan, tua dan muda, bahawasanya sayugia ni tuan-tuan sepatutnya bagi tiap-tiap seseorang yang hendak masuk pada mengerjakan suatu pekerjaan itu, bahawa mengetahui ianya orang yang hendak masuk tadi, terlebih dahulu daripada masuknya akan kelebihan itu pekerjaan dan manfaatnya pekerjaan, penggunaannya pekerjaan dan aturan masuknya pekerjaan dan mengerjanya pekerjaan dan aturan memakainya pekerjaan tadi, apabila hasilnya dan dapatnya. Apa maksud tuan-tuan? Gini, bila kita nak buat satu-satu pekerjaan, maka ketika itu kita kena kenal pekerjaan itu dulu. Itu maksud dia. Apa maksud kenal kat situ? Mesti dia tahu, dia kenal. Pertamanya dia mesti kenal terlebih dahulu apa tu pekerjaan. Benda tu apa benda tu? Katalah contoh masak. Kita nak masak. Masak ni, bila kita nak masak je tuan-tuan, kita kena tahu masak tu macam mana. Bila kata masak, kita kena tahu masak tu apa. Kemudian apa yang nak dimasak. Maka ketika tu dia kena tahu aturan masak. Itu sebabnya tuan-tuan, masak tu saja, saya yakin bukan semua orang boleh masak. Betul tak? Cakap hebat, tapi bukan semua orang, sebab dia ada aturan. Dia sebut kat sini, kita kena tahu aturan dia. Cara sebelum, cara sedang dan cara selepas. Dia kata tadi, sebelum, sedang dan selepas. Kemudian pula itu aturan dia, cara dia.
Kemudian apa manfaat dia dan apa mudarat dia. Itu semua kita kena lihat, kita kena teliti. Maka ketika itulah baru kita dapat berjalan dengan keadaan yang benar-benar betul dan benar sebagaimana yang dikendaki. Itu sama seperti masak. Bila kata masak saja tuan-tuan, dia kena tahu apa persediaan masak sebelum dan apa yang perlu dilakukan sedang dan apa yang dia perlu buat selepas. Kemudian apa manfaat dan apa mudarat terhadap masak tadi. Tu kalau kita tengok masak ni tuan-tuan, bila kata masak saja, maka apa yang kita nak masak, kita kena tahu apa yang nak masak. Contohnya goreng mi. Goreng mi. Pandai goreng mi? Maggi. Kan? Masak mi Maggi. Mi segera. Abang sebut je mi segera ni, ya Allah, saya sedih tuan-tuan. Kita ni dulu, mi segera ni kira masakan paling ceroy lah. Pertamanya, malas masak. Orang makan mi segera ni pertama sekali dulu, malas masak. Dan yang keduanya, tak ada benda yang nak dimasak. Maka barulah dimakan mi segera. Dan tak pernah orang akan jumpa mi segera ni kat kedai. Dulu takkan jumpa mi segera ni kat kedai. Tapi hari ni tuan-tuan, dekat kedai, dekat tepi jalan pun boleh jumpa mi segera. Terlalu tingginya permintaan mi segera. Dan bukan semua orang boleh buat mi segera, walaupun mi segera. Cuba bayangkan teruknya hari ni tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan, masak ni bukan satu benda yang mudah. Dia kena ada cara. Saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya mula tuan-tuan duduk di pesantren umur 14 tahun. Jadi bila kita nak masuk pesantren dekat Indonesia, mak sediakan satu beg makan aja. Jadi beg tu ada dua kategori. Satu masakan segera. Macam contoh rendang yang dah siap, tinggal koyak, panaskan ataupun letak dalam air panas, makan. Itu 14 tahun tuan-tuan. Tak tahu masak lagi. Dia tahu masak nasi je masa tu. Jadi tuan-tuan, yang sebahagian lagi kategori kedua dalam beg yang mak sediakan tadi untuk menjadi bekalan anak dia nak pergi pondok ni, ialah cili kering, apa lagi? Serbuk cili, serbuk serbuk kunyit, kari, rempah-rempah, apa semua sekali. Jadi tuan-tuan, makanan yang pertama bila masuk je pondok, duduk kat pondok tu, seminggu pertama makanan yang koyak-koyak tadi tu tuan-tuan dimakan, makan sampai 1/3 habis. Jadi bila habis tuan-tuan, dia dah tak ada pilihan lain kecuali dia masak benda yang kena masak ni. Cili dan apa semua. Sedangkan dia sendiri tak pernah. Ni saya nak kongsikan tuan-tuan. Ni pengalaman saya sendiri. Akhirnya tuan-tuan, kita ada dapur. Masuk dapur, teringin nak makan sambal tumis. Selama ni kita makan sambal tumis tuan-tuan, mak letak bawah tudung saji, kita makan. Dia dah jadi sambal tumis. Jadi kita tak tahu macam mana dah buat masa. Akhirnya tuan-tuan teringin nak makan sambal tumis. Caranya macam mana tuan-tuan? Cara ketika tu waktu tak pandai masak. Kita pun panaskan kuali, letak minyak, kemudian letak serbuk cili. Tuan-tuan apa jadi? Apa jadi? Bukan bersin saya, bersin satu pondok. Satu pondok bersin tuan-tuan. Ini yang dikatakan orang tak tahu. Padahal tuan-tuan, minyak tadi dia ada sukatan. Nak letak minyak kena kuali panas. Baru letak minyak. Lepas letak minyak, baru letak bawang putih, bawang merah, sama ada dihiris ataupun dikisar. Kalau kami digiling. Kemudian barulah letak cili tadi tuan-tuan. Kemudian sampailah pecah minyak, tambah air sikit. Itu cara dia. Baru jadi. Nampak dia punya cara tu tuan-tuan. Itu masak. Jadi disebabkan tak tahu, tak ada ilmu, akhirnya tuan-tuan, walaupun nampak serbuk cili, dia letak pula dekat tengah minyak yang tengah panas tu tuan-tuan. Akhirnya jangan kata sambal tumis, sambal pun belum tentu. Hari nak makan, rosak habis.
Sampai rosak orang satu pondok tuan-tuan, petang tu semuanya bersin disebabkan Adha goreng serbuk cili. Serbuk cili. Ini tuan-tuan, ini gambaran. Begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Dalam nak meniti kehidupan, khasnya menuntut ilmu dan umumnya kehidupan yang kita lalui. Dan inilah yang menjadi penekanan utama tuan-tuan. Allah turunkan wahyu yang pertama yang membicarakan tentang ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang menjadi wahyu yang pertama. Yang membicarakan pertama dua elemen yang Allah Taala sebut kat situ. Yang pertama iqra', baca, dan yang kedua tuan-tuan qalam, tulis, pen, maknanya catat. Kedua-dua keadaan tu tuan-tuan perbicaraan tentang ilmu. Secara keseluruhan itu ilmu. Kalau kita fikir logik akal tuan-tuan, sepatutnya wahyu yang pertama Allah bicarakan tentang Allah. Allah perkenalkan diri dia. Kalau kita ambil surah yang paling mudah tuan-tuan, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Allah Taala tak turunkan surah Al-Ikhlas itu sebagai wahyu yang pertama. Allah turunkan wahyu yang pertama Iqra', yang membicarakan tentang ilmu secara keseluruhan. Ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Allah nak gambarkan kepada kita betapa besar dan pentingnya ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, kita tak kenal Allah. Tak ada ilmu tuan-tuan, kita tak kenal Allah. Tak ada ilmu, kita tak kenal diri kita. Tak ada ilmu tuan-tuan, kita tak kenal kehidupan kita. Tak ada ilmu, kita tak tahu datang daripada mana. Untuk apa kita di sini? Ke mana hala tuju kita? Itu sebab penting ilmu tuan-tuan. Dan yang kedua tuan-tuan, kita kena tahu betapa besarnya pentingnya ilmu ni kepada kita tuan-tuan, sampaikan ketika Allah Ta'ala sebut wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengutarakan keinginannya untuk jadikan Nabi Allah Adam ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Habis je ayat tu tuan-tuan, terus Allah datangkan ayat yang kedua, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam ilmu. Sehingga kan ulama tafsir kata apa tuan-tuan? Di sini Allah nak gambarkan bahawa manusia ni Allah muliakan dengan ilmu. Dan Allah hina manusia tadi bila ilmu tak ada. Itu sebabnya naik. Manusia tadi dia naik, mulia dan naik hebatnya dengan ilmu, dan jatuh runtuhnya pun dengan ilmu. Tuan-tuan, balik-balik sejarah. Tengok bagaimana Nabi SAW bina para sahabat 13 tahun tuan-tuan. 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. Dan 13 tahun masa yang lebih panjang dibandingkan 10 tahun Rasulullah berada di Madinah. Lebih lama di Mekah. Rasulullah bina para sahabat dengan ilmu. Wahyu Allah turun demi sikit, pembinaan demi pembinaan. Dan asas dan terasnya ilmu mesti kenal Allah. 13 tahun tu hanya membicarakan tentang ketuhanan. Nak kenalkan masyarakat para sahabat ketika itu dengan Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, garis pandu, kayu ukur, baik ataupun tidak kehidupan yang kita lalui di atas muka bumi ini, semuanya tergantung dan terletak kepada sejauh mana kita kenal Allah. Kenal Allah, maka akan baik hidup yang kita lalui. Tak kenal Allah, maka akan jadi. Sebabnya sejarah pula melakarkan, tengok Islam naik dengan ilmu. Rasulullah sampai je Madinah, naik dengan kuasa, kedudukan, penghormatan, sehingga sampai ke Rom dan Parsi turut jatuh tuan-tuan. Kemudian pergi pula kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ilmu tengah memuncak. Kemudian turun, jatuh pula tuan-tuan, kerana bila tika mana para sahabat dah jauh daripada ilmu. Pergi pula Umayyah, naik dengan ilmu. Jatuh Umayyah dengan tanpa ilmu. Abbasiyah pun naik dengan ilmu, jatuh pula dengan tanpa ilmu. Begitu juga Fatimiyah, Osmaniyah pun begitu juga. Semuanya di situ kunci dia. Bukan disebabkan musuh Islam hebat, tak. Semuanya disebabkan naik dengan ilmu, jatuh disebabkan jahil. Tidak kurang keberadaan kita di Asia, di tanah Melayu ni tuan-tuan. Bermula kalau kita lihat Melaka. Melaka juga. Melaka tu tuan-tuan, ulama lakarkan. Melaka naik. Sebelum tu orang kenal tak Melaka, orang kenal Melaka.
Tetapi kehebatan Melaka tu mula dipandang hebat, dipandang tinggi bila ketika mana Sultan Mansur Shah ketika tu tuan-tuan bersama dengan Islam. Dipeluk di Islam tuan-tuan, bahkan bukan hanya sekadar dia dikelilingi oleh para ulama, dia sendiri ulama. Sultan Mansur Shah tu sendiri ulama tuan-tuan. Itu sebabnya ulama ni dia tak boleh duduk sebagai penasihat. Dia mesti duduk sebagai pelaksana. Nabi pelaksana. Naiknya tuan-tuan Abbasiyah sebagai pelaksana, Khalifah sebagai pelaksana, ulama pelaksana. Umayyah, Fatimiyah, Osmaniyah, Sultan Muhammad Fatih tu tuan-tuan boleh tawan Konstantinopel, jatuh Konstantinopel daripada Rom tu tuan-tuan, disebabkan dia sendiri juga ulama, dia sendiri ulama, bukan penasihat, ulama penasihat, dia sendiri ulama. Sultan Mansur Shah ulama. Naik, dikelilingi dengan ulama, naik Islam. Begitu juga Aceh, Riau, Jambi, Kedah Lama, Terengganu, Perak, Fatani, Selatan Tai. Baca balik sejarah, semua naik. Naik semua disebabkan yang duduk sebagai khalifah tadi tuan-tuan, ketua-ketua negara adalah ulama. Tapi bila jatuh pula tuan, tengok balik macam mana Melaka jatuh. Pun disebabkan, minta maaf cakap orang Melaka jangan marah. Bila ketika mana Sultan ketika itu dia sendiri jauh daripada dunia ilmu dan bahkan sampaikan ahli sejarah mengkritik Sultan tersebut, mengatakan bahawa dia sendiri pengkhianat. Na'udzubillah. Cuba bayangkan tuan. Bukannya jatuh Melaka disebabkan Portugis kuat. Portugis tak kuat. Siapa kata Portugis kuat? Tak ada seorang ahli sejarah pun mengatakan Melaka jatuh disebab Portugis kuat. Kali pertama Portugis serang Melaka, kalah. Bahkan dalam catatan Portugis sendiri dia menyatakan bahawa bila dia masuk saja Melaka dia terkejut melihat bangunan Melaka yang sangat hebat, tersegam indah. Bahkan sampaikan dia menyatakan tuan-tuan dia tidak pernah melihat sehebat bangunan yang berada di Melaka di tempat-tempat yang lain, tak pernah tengok. Serangan yang dibuat kali pertama tu pun sehinggakan dia terkejut. Mereka terkejut, catatan menuliskan tuan-tuan, mereka terkejut kerana Melaka menggunakan senjata yang jauh lebih hebat. Mereka tak pernah jumpa senjata yang digunakan oleh Melaka. Ini sejarah. Kemudian serangan kali kedua yang sampai jatuh tu pula tuan-tuan, kenapa? Kerana pengkhianat. Bukan sebab pengkhianat sendiri. Jadi sejarah tu kena baca. Dan sejarah sendiri melakarkan Islam itu naik dengan ilmu dan Islam jatuh dengan jahil. Islam naik dengan ilmu, Islam jatuh. Sehinggalah hari ini, saat ini. Jatuh je Osmaniyah 1924 tuan-tuan. Jatuh je. Dan betul-betul secara rasminya sebenarnya 1940 berapa. Kan rasmi dia pula. Tapi secara tak langsung 24 tu dah jatuh. Kemudian ada pula secara rasmi dia jatuh pula. Cuba bayangkan tuan-tuan. Jatuh je ketika tu seperti layang-layang putus tali. Sampailah kepada hari hasil, sampailah ke saat ini. Umat Islam seperti kapal bahtera yang tidak ada nakhoda. Bahkan kalau kita lihat negara kita sendiri pula tuan-tuan hari ini, masya-Allah, apa yang tak rosak semua rosak. Baru-baru ni tuan-tuan, tahun lepas bulan 7 saya ada duduk dengan seorang hamba Allah, seorang Tan Sri tuan-tuan. Dia pakar sosial kemasyarakatan, pakar sosial kemasyarakatan, dia ahli akademik. Saya tanya dengan dia, Tuan Tan Sri, minta komen sikit. Ini bukan cerita politik kan tuan-tuan. Ini cerita akademik. Minta komen sikit Tan Sri, apa yang berlaku pada negara hari ini. Kita nak minta pandangan akademik dia. Dia kata kita rosak. Rosak. Saya kata apa yang rosak? Politik kita rosak, ekonomi kita rosak. Semua rosak. Institusi agama kita rosak, institusi rumah tangga kita rosak. Saya kata adakah disebabkan politik? Dia kata tak. Adakah disebabkan pemimpin? Tak. Pemimpin ni dua je. Sama ada dia naik, dia pertahankan, ataupun dia naik semakin merosakkan lagi. Siapa pun naik dia akan duduk situ. Sama ada dia bertahan untuk lebih baik, tidak. Sebab kita hidup dia kata seperti putaran roda, yang mana negara kita ni sekarang memang berjalan menuju kegelapan. Indonesia dia keluar daripada kegelapan, dia kata. Dia keluar daripada kegelapan. Itu sebab kalau hari ni dalam kajian kami dia kata insya-Allah 5 tahun ke 10 tahun akan datang Indonesia akan jadi di antara 5 negara yang paling terbaik dunia. Kita menunjukkan. Saya kata punca Tan Sri, punca
Perkara pertama dan asas ialah masyarakat yang jauh daripada dunia ilmu. Itu sebab hari ni, minta maaf cakap tuan-tuan, kita ambil satu angka. Tahun 2022 SPM. Orang yang sepatut ambil SPM, ni bukan nak cerita SPM tu bagus, tak. Ini satu angka macam mana realiti yang berlaku pada masyarakat hari ini. Tahun 2022 tuan-tuan, daripada 100% orang yang sepatut ambil SPM, yang ambil SPM periksa tahun tu tuan-tuan hanya tinggal 70%. Kemudian daripada 70% yang ambil SPM pula tuan-tuan, hanya tinggal 17% sahaja yang masuk universiti. Yang lain hilang. Tak tahu ke mana. Ya. Cuba bayangkan tuan-tuan. Sebelum Ramadan hari itu keluar berita 3 universiti awam yang diisytiharkan muflis. Kenapa muflis? Kenapa muflis? Sebab tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Sebab tak ada orang masuk. Dia punya kikir mudah je tuan-tuan. Bila pelajar tak ada masuk universiti, siapa nak bayar yuran? Tak ada orang bayar yuran, siapa nak tanggung kos universiti? Itu sebabnya hari ni universiti, cuba bayang kalau fikir logik akal tuan-tuan tak masuk akal. Kenapa hari ni universiti, baik sama ada universiti awam atau universiti swasta, bersungguh-sungguh mewujudkan SPM fast track untuk pelajar-pelajar tahfiz. Atas kertas nampak baik, tapi bila kami bincang di belakang, Ustaz, kalau kami tak buat macam ni, tak ada orang nak masuk universiti. Saya kongsi benda ni kenapa tuan-tuan? Nak gambarkan masyarakat hari ni, anak-anak kita dah tak nak belajar. Anak-anak tak nak belajar hari ni tuan-tuan. KPM sangat sakit kepala. Macam mana nak buat? Tak nak belajar. 2 benda besar. Pertama handset, yang kedua Grab. Pertama handset, yang kedua Grab. Ini penyakit paling besar. Pertama handset adalah handset ada TikTok. Kalau kau belajar sekalipun, tapi kau boleh menguasai TikTok, kau boleh dapat duit ratus-ratus ribu. Buat apa belajar? Apa guna belajar? Ini nampak tuan-tuan, masalah. Yang kedua, kalau kau belajar tinggi sekalipun, kalau kau tak belajar tinggi sekalipun, tak ada ilmu, tak ada degree, tak ada apa, kau boleh kerja Grab. Nampak tuan-tuan? Bukan Grab tu salah, Grab tak salah, pemikiran salah. Lepas tu yang ketiga pula tuan-tuan, mak ayah. Saya yakin yang ada di depan saya ni melalui satu zaman yang sama seperti saya. Saya pernah cakap dengan mak satu ketika dulu, 30 tahun, 40 tahun dulu. Bila kita tengok mak kita susah nak cari duit dengan gaji 300 sebulan tuan-tuan. 300 sebulan. Bayar yuran apa semua kat situ. Mak ada rasa nak berhenti belajarlah mak. Masa tu mak tengah masak dekat dapur tuan-tuan. Dia tengah masak dekat dapur, kita duduk dekat tengah rumah. Rumah tak besar. Jadi bila kita bercakap dia dengar, mak ada rasa nak berhenti belajar. Azan ke? Azan
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, bila kita cakap je dengan mak, kita tak nak belajar. Mak tak apalah mak, rasa cukup kot. Tuan-tuan bayangkan, mak tu boleh daripada dapur tu tuan-tuan dia berlari dengan batang paip tu tuan-tuan. Dia berlari dari batang paip tu macam rondes. Pam, bantai ya tuan-tuan. Kau cakap sekali lagi tak nak belajar, dia kata, kalau aku tak mati, kau mati. Itulah kali pertama kali tanya saya cakap. Tak boleh cakap. Berbeza tuan-tuan hari ni. Hari ni tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan boleh buka setiap rumah. Pasti ada anak yang tak pergi sekolah. Yang duduk dalam rumah tuan-tuan setahun tak belajar. Tuan-tuan boleh buka setiap rumah, pasti ada anak yang duduk dalam rumah tuan-tuan tak pergi sekolah setahun. Tak sekolah ke mana-mana. Hari ni kita ada homeschool. Kalau dia belajar kat rumah tak apa, ni terus belajar tak. Macam mana pendekatan mak ayah pula hari ni? Dia pendekatan dia pula macam ni tuan-tuan. Kalau katalah anak dia nak belajar, dia akan penutup pun dia cakap, apa pun ustaz, nanti saya bincang dengan anak saya. Nampak tuan-tuan? Maknanya keputusan dekat dia ke kat anak? Dekat anak. Satu. Yang kedua pula tuan-tuan, ni dua benda ni yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua pula tuan-tuan, anak mama abang rasa abang dah tak nak belajar. Tak apalah, nanti mama bagi tahu ustaz kamu dah tak nak belajar. Nampak? Yang jadi rosak tuan. Ini bukan seorang, ini kebanyakan. Mak cakap. Ini salah satu perkara yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Bila tika mana Jibril AS bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang bila hari kiamat. Lalu Rasulullah jawab, sesungguhnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Sebab Nabi tahu tu Jibril dan Nabi tak tahu. Sebab memang hari kiamat ini rahsia Allah, di antara rahsia Allah. Lalu Jibril tanya lagi, wahai Muhammad, kalau macam tu kau ceritakan kepadaku tanda-tandanya. Dan Nabi SAW sebut salah satu tanda-tanda hari kiamat, iaitu tuan-tuan, ibu melahirkan anak tuan. Ini berlaku hari ni. Mak boleh cakap, ustaz tak apa ustaz, nanti apa-apa saya tanya anak saya bincang dengan anak saya, dia nak pergi belajar kat mana. Cuba bayangkan tuan. Anak pula, yang lain pula, mama saya tak nak pergi sekolah. Sampai kita tanya pula dekat mak dia, kat bapak dia, anak macam mana, kenapa tak datang sekolah? Itulah ustaz, dia kata dia dah tak nak sekolah. Allah, mudahnya, saya kata. Takkan semudah itu. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, ini semua punca kegagalan dan kerosakan masyarakat pada hari ini. Institusi agama rosak, institusi rumah tangga rosak. Cuba bayang institusi rumah tangga tuan-tuan. Kalau 2013 dulu, 2013 saya ingat lagi. Lebih kurang 10 tahun dulu tuan-tuan. 2013 saya dapat satu angka daripada seorang sahabat. Dia buat kajian. Daripada Perlis ke Sabah. Secara purata setiap 1 jam tuan-tuan 5 pasang bercerai. Itu 2013. Tahun 2013 tuan-tuan, setiap 1 jam 5 pasang bercerai. Dia tak ada lebih baik, dia akan lebih buruk. Lebih-lebih lagi lepas PKP ni. Semua orang tahu tuan-tuan, lepas PKP ni manusia lebih teruk. Bunuh diri semakin tinggi. Guru, ustaz pun ada. Habis semua sekali. Baik nak main-main, nak terjun-terjun je sekarang ni. Sama ada dia mati ataupun dibunuh orang. Tiap-tiap hari kes ni tuan-tuan. Cuba bayangkan. Rumah tangga tadi tuan-tuan, institusi rumah tangga tu 1 jam 5 pasang 10 tahun lepas. Hari ni tuan-tuan makin tinggi. Kenapa jadi sedemikian tuan-tuan? Mudah je. Suami dia masuk dalam alam rumah tangga, dia tak ada ilmu tentang suami. Isteri masuk dalam alam rumah tangga, dia tak ada ilmu tentang isteri. Dapat anak, dia jadi ayah, dia tak ada ilmu tentang ayah. Dia jadi mak, dia tak ada ilmu tentang mak. Anak pula, dia tak ada ilmu tentang anak untuk jadi seorang anak. Tak rosak. Itu sebabnya kerosakan hari ini bukan sebab hari ini sahaja tuan-tuan. Kerosakan hari ini adalah perkara yang telah dibina 30 tahun dulu. 30 tahun dulu tuan-tuan. Hasilnya hari ini.
Tapi makin rosak tu sebabnya nak tak nak kena balik. Suami kena ada ilmu tentang suami, isteri kena ada ilmu tentang isteri, anak kena ada ilmu tentang anak, ayah kena ada ilmu tentang ayah, masyarakat kena ada ilmu tentang masyarakat, hamba kena ada ilmu tentang hamba, umat kena ada ilmu tentang umat. Ni semua ni tuan-tuan, pemimpin kena ada ilmu tentang pemimpin. Kalau tidak, takkanlah kita boleh jumpa dalam parlimen tu tuan-tuan macam sarkas. Parlimen macam sarkas, pelik tuan-tuan, memang kelakar. Terjugit. Kenapa jadi sedemikian? Ini janji Nabi. Akhir zaman nanti pemimpin yang tidak ada ilmu dinaikkan. Kita nilai hari ni, minta maaf cakap, kita lebih menilai. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ini minta maaf, ni saya masuk dalam bab kasar sikit. Kita nak menilai untuk seorang jadi pemimpin. Kita ada tak ilmu untuk melihat orang tu ada ciri-ciri pemimpin ke tak? Ini ilmu. Kita lebih menilai orang tu pandai cakap. Oh, dia pandai cakap, dia hebat bercakap gitu. Minta maaf, hari ni kalau pandai bercakap je tuan-tuan, nak jadi apa? Ahli politik? Boleh. Pandai bercakap tuan-tuan, nak jadi ustaz? Boleh. Sebabnya habis rosak tuan-tuan. Semuanya kena ada ilmu. Tak ada ilmu tu yang jadi habis, rosak, tonggang langgang, habis semua sekali. Jadi inilah tuan-tuan, kenapa ilmu itu menjadi asas dan teras kepada kita, dan Allah jadikan itulah penentu dan juga kayu ukur untuk meletakkan keberadaan kita di atas muka bumi ini, baik ataupun tidak, sampailah besok di akhirat Allah SWT. Titik permulaannya adalah ilmu. Dan dalam nak mencari ilmu, nak menuntut ilmu, perlukan kepada ilmu. Ini dia ilmu dia, panduan dia yang kita nak kongsikan insya-Allah. Wallahu taala alam. Jadi itulah tuan-tuan, sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT senantiasa memberikan pimpinan, kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.